Esok malam tu, jangan lupa. Esok malam? Esok malam ada bola. Esok kan saya nak celebrate birthday awak. Saya booking belaka dah. Bapa awak nak bawa. Dah birthday awak, memanglah saya dok khabar. Surprise. Kalau buat hari lain tak boleh ke? Buat hari lain apanya? Ngaruk. Cancel je lah bola tu. Tak boleh. Saya janji dengan kawan-kawan. Saya dok sukalah perangai awak gini. Dok berubah. Asal nak marah? Duk ulam dia tulis tu lah. Dok berakhir perangai aku lah. Dah memang aku gini. Takkan nak suruh aku jadi orang lain. Ish, saya nak sambut birthday awak. Apa dok boleh cancel je bola tu? Dok hargai langsung. Dah hargain apa? Dah hargain apa? Oh, serabut lah aku. Balik lah gini. Bank aku kan jadi pasal lain. Awak. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Ni tak ada kes lain dah ni. Balas dengan main pula ni. Tiga pula balas ni. Mak bosan aku dengan aku. Buat apa? Aku buat apa-apa, dia tak hargai pun. Aku nak sambut birthday dia esok. Lepas tu? Dia tak pergi. Dia nak main bola. Mungkin dok sayang aku. Dok. Kalau itu ayah mesti ayat dah. Mungkin janji awal dah aku nak main bola. Tak tahulah. Aku rasa tawar hati dok. Tawati. Betul aku lo. Mu ni. Tak apalah. Aku balik lah. Okay, sorry. Aku tak tahu nak ayat gano. Tapi aku rasa Mel saya kamu. Dah lah, tak payah mikir sangat lah. Yai. Terima kasih sebab semua ada dengan masalah aku. Tak ada gapo lah mu ni. Siti. Tak hidung gatung. Siapa? Dok aku gurau. Azrai, hampir mana semalam balik awal? Semalam aku pergi jumpa Siti. Dia ada masalah sikit. Tu yang balik awal tu. Patut pun. Untung Siti. Kalau ada masalah je, mesti hang ada dengan dia. Kalau tak ada masalah pun, dia bukan ada dengan hang pun. Bapa pula moyak gitu. Dia ada boyfriend. Pakai dengan aku homo. Tak ada lah. Aku tahu hang kawan rapat dengan dia. Tapi itulah, hal lain aku tak sama pun macam hal lain Siti. Kau hang pilih kasih.
Pilih kasih gapo pulak. Dah jom lagi makan. Oh, aku baru je lepas makan. Mugi je lah. Next time kita makan sekali. Macam tu je. Banyak je alasan hang. Apa? Dok dari tadi lagi senyap. Kalau tahu gini, baik dak you tubik. Awak nak makan apa benarnya? Awak nak pula. Ada mu nak cakap. Ya. Titi. Oh, buat Titi. Oh tu. Siapa dah? Kau bayar awak. Awak ni buat apa? Mu diam kejap. Mu. Alang-alang jumpa sini. Aku nak pesan sikit. Mu lelaki. Aku pun lelaki. Tu. Kita orang lelaki. Boleh beza. Nak kawan atau nak lebih daripada seorang kawan. Mu suka dia. Bersama receh aku lah. Tengok kemuk tu. Tapi apa lah. Aku dah tergugak tau. Selagi mana dia sayangku, bagi tu dia tak akan terima. Mari Siti. Yai, sorry. Gerah ha? Kenapa benda? Bapa awak kata gitu ke Yai? Awak tahu kan saya dengan dia rapat macam adik-beradik. Saya kenal dia dulu daripada awak. Hak tu awak nak khabar. Dan ni gini lah. Mu pilih lah. Aku atau dia. Kita buat mudah-mudah je. buat apa awak gini? Dulu duk gini pun. Apa? Kenapa? Memang aku nak wahim mu kawan dengan dia. Wah, tak jumpa. Ada lah dia duduk mana. Gabuk aku. Kalau renggan dengan Yai boleh buat awak happy, ya, saya akan buat. Sini rupanya hang. Kau tak angkat temen awak. Kau sebab main sahang petang tadi. Tahu mana? Tak adalah, Siti bagi tahu kat aku. Tak fikir lah. Biasalah, Pak Wu mana yang tak cemburu kan kalau Mak Wu dia ada BFF lelaki kan. Kau mau ada perasaan kat Siti lebih pada kawan. Dok Ngaruk ni. Apa lah? Balik dulu. Azrai, hang boleh tipu dengan kata-kata hang, tapi hang tak boleh tipu dengan perbuatan hang.
Ya Allah, terkejut aku. Awak tiba-tiba ni. Tolong dia. Tolong apa? Dah lah Marum. Move on je lah. Aku tak makin baik dengan hang. Tolonglah faham. Dok di, aku move on lama dah dengan kamu. Berapa sen mu kalau dia move on? Lepas tu nak tolong apa? Aku nak pinjam sen 50. Esok aku bayar. Isyang ni. Okey, kasih di. Ada gapo pula ni? Kebal pula dengan Mek. Aku jumpa ni sebab nak khabar benda sikit. Gapo? Mungkin lepas ni kita tak boleh rapat dah kot. Mu tahu kan apa? Aku harap mu faham keadaan aku. Aku minta maaf, Yai. Tak apa. Aku faham. Untung Mek dapatmu. Sanggup buat apa saja demi Rili. Bapalah dulu aku tak luah perasaan aku dulu sebelum mu kenal Mek. Luah perasaan? Jadi, kenapa Hok Mang fikir tu betul lah? Yai, aku minta maaf kalau sepanjang kita kenal ni aku terbagi harapan dekatmu. Sejujurnya, aku selesa kawan denganmu. Mu sama ada dengan aku. Susah senang aku. Aku sayangmu. Tapi as a BFF je. Tak lebih dari tu. Bila mu luah gitu, aku rasa mungkin kita tak akan rapat sampai bila-bila dah kot. Ada perasaan kita boleh luah. Ada perasaan kita kena pendam untuk jaga hubungan tu. Kalaulah aku single sekalipun, perasaan sayang sebagai BFF tak akan berubah menjadi cinta. Aku minta maaf sekali lagi. Betul lah apa yang aku nampak tadi. Ada perasaan kat Siti. Aku dah dengar tadi apa yang hang bagi tahu kat Siti tadi. Perasaan aku kan sama macam perasaan hang kat Siti. Di. Gapo pula ni? Aku serius ya, aku ada perasaan kat hang. Mau dengar gapo Siti ayat adik ke? Oh gitulah perasaan aku kamu. Aku selesa denganmu. Dan perasaan saya sebagai kawan ni tak kebubuh. Aku minta maaf dia. Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran